Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada seorang saudara kita meninggal dunia ataupun mati dalam kemalangan kereta api pada hari ini sasanah. Jadi hari ini sasanah kita wasa sasanah pun sudah dengar berita dah berkenaan dengan kemalangan kereta api. Kita sendiri pun pagi tadi buat video dah, buat berita dah sasanah. Jadi dalam kemalangan kereta api ni sasanah, buat orang mati tu semua 22 orang dan orang sakit tu ramai lagi sasanah. Lepas tu dalam 22 orang hak mati ataupun meninggal dunia sana ada seorang beragama Islam kita sana yang bernamanya Apiknan Ayose sana. Kita ambil maklumat ni daripada Facebook yang bernama Anas Tok sana. Jadi kita wasa saya pun sudah letak dah berkenaan dengan Facebook hak ni sana. Kerana dia pun adalah orang Soho, duk jadi rider ataupun duk ngata barang ataupun duk jadi mutu nambah tu, dia lah orang yang paling Soho sana. Tapi hak yang mati tu bukan dia sana, adalah kakak dia kata. Kakak dia tu boleh jadi dia anggap sebagai kakak ke macam mana tu kita pun tak nak jelas kan. Sebab kata dia pun kata lagu ni saya. Dia pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nah picai. Mai kit wa capen kun klai tu. Ampik nan ayose. Bila kita tilik tengok sana, bakar dia dengan bakar hak ni tak sama sana. Mungkin boleh jadi sana. Apa ni Apik nan ayose ni ataupun orang yang meninggal dunia ni dia agak sebagai kakak dia sana. Abangnya picai ni nam lagu tu lah saya. Jadi isi pentingnya hak kita nak sapa kepada sasai dengan sebab kemalangan kereta api pagi tadi tu buat ada seorang saudara kita tu meninggal dunia. Salah, marilah sama-sama kita berdoa semoga dia tu selamat dunia dan akhirat. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sekian, terima kasih.